Hari ni kita nak belajar kata nama am dengan kata... Kata nama khas. Kamu ingat tak? Ya cikgu, saya ingat. Okey, contoh kata nama am. Kereta. Kereta ni kata nama am sebab kita sebut secara umum je. Semua jenis kereta pun boleh. Okey, satu lagi contoh kata nama am manusia. Doktor. Doktor ni kata nama am sebab kita sebut secara umum je. Ramai doktor ada. Ni contoh kata nama am tumbuhan. Lobak. Cikgu memang suka lobak. Okey murid-murid, contoh kata nama haiwan ialah Singa. singa ni kata nama am. Okey, contoh kata nama am benda ialah Pensil. pensil ni kata nama am sebab kita sebut secara umum je. Semua pensil pun sama. Okey, contoh kata nama am benda ialah pensil. Pensil ni kata nama am. Baik, kata nama khas ni nama khusus. Boleh tak murid-murid bagi contoh? Jangan lupa like, share dan subscribe Cikgu Syazwan ya.